Kan? Lepas ni taubat tak bagi ceramah dah. Betul. Nak kata apa? Sama je sebab tu saya mula tadi ceramah. Zaman PAS saya tak boleh ceramah dewan, zaman PKR pun saya tak boleh ceramah dewan. Sama je, kong kali kong 2 kali 5. Tapi apa dia? Macam nuju 4 beladang pula tanya kan? Apa dia yang fundamental, yang menyebabkan saya nampak saya kena tentang yang ini? Soal akidah. Soal akidah. Bila saya tahu Anwar Ibrahim ni rupa-rupanya penganut ajaran sesat. Sesat. Dia nak saman saya, saman. Pasal dia tahu saya cakap ni betul.